Kita ada hukum 5, bukan hukum kerajaan, tak, hukum Tuhan. Wajib, haram, sunat, makruh. 4. Hak duduk tengahnya harus. Harus ni hak duduk tengah. Harus ni kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang jadi makruh, mengikut kita tangan ni. Amun dah sebut sama, minum air sejuk, apa hukum? Harus. Tapi kalau doktor kata cik ni kalau minum air sejuk bahaya, barah, kanser, kemur perut lah, curah perut. Ketika tu kalau minum juga arti kita sengaja nak membunuh diri, maka boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Baik, doktor kata pak cik tak boleh minum teh, tak boleh minum teh, tak boleh minum apa, kena minum air sejuk. Nah, ketika tu juga boleh jadi wajib nak minum air sejuk. Kenapa? Air sejuk ni bila kita minum, tubuh segar, boleh buat kerja, boleh menyakur, boleh pergi menulis, boleh pergi jual, boleh semayang, apa semua sekali. Wajib. Nak cari satu benda yang wajib, pudak haram, pudak sunat, pudak makruh, tak ada. Harus pudak, orang panggil tidak agama, ngaru, tak ada sahabat.